Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, YT channel. Don't forget share, subscribe dan like. Okay guys, hari ni 22 bulan 8 2026. Ada satu event dekat sekolah SMK Tanjung Puteri Resort dekat Pasir Gudang. So dia ada buat tu event sekolah lah. So dia ada buat juga motor show. So aku ingat aku nak hantar lah aku jentera ni untuk dipamerkan dekat sekolah tu. Okay guys, apa melengahkan masa lagi, jom kita pergi ke sana. Let's go. Welcome back. Okay, sekarang ni kita dah berada di sekolah menengah Tanjung Puteri Resort. Sekarang kita bersama siapa? Saya Cikgu Syahira. Cikgu Syahira. Cikgu Syahira, apa yang ada dekat sekolah ni? Okey, hari ni di sekolah SMK Tanjung Puteri Resort kita adakan karnival sinergi hebat di mana kita ada sediakan atau kita ada anjurkan macam-macam pertandingan. Kita ada sediakan gerai-gerai makanan. Kita ada sediakan pameran-pameran yang menarik dan juga permainan-permainan untuk pengunjung-pengunjung datang sertai yang apa kita anjurkan. Okey, saya ada betul cikgu. Saya ada nampak ada sekolah ni ada bawa Ya. kategori apa yang boleh masuk kan pertandingan ni? Okey, ini sebenarnya bike tour. Ini terbuka kepada semua lah. Siapa-siapa yang nak join dengan kelab motor yang disediakan ini boleh daftar sebenarnya. Kita ada kaunter pendaftaran untuk siapa yang nak join kelab motor dekat sini. Okey, cikgu. Event ni dibuat berapa kali dalam setahun? Okey, sebenarnya ini adalah event peringkat negeri. Jadi berbeza-beza tahun, berbeza-beza sekolah juga yang anjurkan. Untuk tahun ni sekolah kita dah 2 kali berturut sebenarnya anjurkan karnival peringkat negeri untuk kali pertama ini. Guys, kita dekat penerangan daripada cikgu Syahira. Cikgu Syahira. Okey, cikgu ada kata untuk reward kalau sekarang? Okey, sekarang kita dah jam 10. Kita punya karnival berakhir pada jam 1 tengah hari. Jadi sekarang pun dah ramai yang hadir. Jadi yang mana yang belum hadir lagi, silalah hadir ke sekolah SMK Tanjung Puteri Resort untuk sama-sama memeriahkan suasana karnival pada hari ini. Cepat datang. Kami sangat mengharapkan itu pasal sudah terbuka kepada pengunjung dari luar. Okey guys, itu dia sepatutnya kata daripada Cikgu Syahira. Okey guys, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok apa yang ada kat sini. Stay tune guys. Okey cikgu. Remix.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada channel YouTube Broken Chain Brotherhood. Okey, boleh cerita sikit lah apa yang best kat sini? Dekat Carnival Sinergi Hebat ni yang best saya rasa lah macam permainan gitu. Permainan Memanah. Okey, lagi? Lepas tu Kereta api Okey, kereta api dia lagi? tak kira usia Boleh pergi Oh, alhamdulillah. Okey. Asalkan dia tak jatuh, saya boleh naik. Terbaik. Okey. Awak 3 orang ni sebagai apa dekat sekolah ni? Saya dulu, saya sebagai business lady iaitu videographer. Okey. Dan sekolah ni ada gambar juga dalam hero-hero videographer dan video-videographer. Okey. Saya sebagai captain juga yang adik-adik saya dan Adik-adik lah. Sekolah sini lah. Sama dengan saya. Okey. Ada tak kata-kata untuk viewer Broken Chain Brotherhood? Okey, baik. Sampai pukul 2 saya datang sebab sini banyak mati kepada untuk lelaki. Korang boleh sini ada juga pasal motorcycle. Lepas tu kalau korang nak dapat duit, korang boleh bagi korang boleh jual korang punya yang tak barang-barang ni ada satu set. Okey, terbaik. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Pengurusan Unit Kelestarian dan Komuniti, Bahagian Khidmat Program dan Pembangunan Lembaga Pelabuhan Johor, Wakil Rasmi Dr. Siti Nur Aisyah binti Azizan, Pengurus Besar Lembaga Pelabuhan Johor, diiringi Puan Marimah binti Muhammad Nisa, Bumi Pemakanan Pengajiran SMC Tanjung. Alhamdulillah, selesai sudah vlog kita di Sekolah Menengah Tanjung Puteri Resort sempena menyambut Sinergi Hebat. Okey guys, masa yang telah tunggu pun tiba. Penyampaian hadiah untuk mini auto show. Okey guys, kita tengok salah seorang siapa yang dapat Jalan. Pada hujung minggu kita duduk satu meja, satu cerita, satu gelak, satu idea. Suara Dewa 76 Amzal. Bekerja hati tetap tenang, motor berbaris bawah cahaya lampu jalan. Ya, abang tahu waktu dah dua kaki bang. Kaki bang. Siapa semua datang dengan senyum dalam keluarga ni, tiada siapa dihukum. Alhamdulillah, merasa juga nak dapat nombor 1 kategori open,
best of the best. Super baik. Okay, tak apa guys, ini percubaan yang pertama. InsyaAllah kita akan cuba lagi di next event yang seterusnya. Okay, stay tune guys. Nantikan video-video yang seterusnya daripada Broken Chain Brotherhood. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.